Ada mak jatuh lah. Alah, tak apalah. Ramai orang tu. Ada orang lain boleh tolong. Ish. Kalau itu adik kamu yang jatuh, kamu nak orang buat macam tu juga? Tolonglah, dapat pahala. Apa yang sedang berlaku ni? Oh, ada kawan kena ejek rupanya. Semua orang gelak lah. Aku ikut gelak je lah. Gelak itu memang mudah, tetapi menjaga hati orang itu lebih mulia. Ups, betul juga. Tak baik ni ejek kawan. Ada sampah lah. Alah, bukan aku yang buang. Tapi sekolah ini kan milik kita semua. Kena jaga kebersihan bersama. Kenapa setiap kali aku nak buat sesuatu, kau mesti ada? Aku datang bukan untuk menghalamu, tetapi aku datang untuk mengingatkanmu bahawa akhlak yang cantik sentiasa bermula dengan satu pilihan. Hebat itu bukan kerana kita lebih baik daripada orang lain, Tetapi kerana kita sentiasa berusaha untuk menjadi lebih baik dari diri kita semalam. Cantik akhlak, hebat peribadi. Mana sahabat tu pergi? Suara hati yang baik sentiasa ada. Cuma kita yang memilih sama ada mahu mendengarnya atau tidak.